Korang tahu tak Australia pernah isytihar perang dengan burung emu dan kalah? Begini cerita dia. Lepas Perang Dunia Pertama tamat, bekas askar Australia diberikan tanah untuk bertani di barat Australia pada tahun 1932. Baru nak rileks-rileks bercucuk tanam, ladang diserang burung emu dah. Datang pula dengan kawan, sekali datang 20,000 ekor. Burung-burung ini datang ke sana untuk mencari makanan. Habis semua pagar dirosakkan, tanaman diorang pun dimakan burung ini. Lama-lama diorang dah tak tahan, diorang minta kerajaan tolong. Kerajaan isytiharkan perang dan hantar tentera nak lawan burung ini. Siap bawa machine gun automatik. Plan diorang nak tembak semua burung emu ni sampai habis. Diorang pun tembak. Ada yang kena, tapi banyak yang tak kena. Diorang ingat senang nak tembak burung emu ni, rupanya susah. Plan punya plan lama-lama tak menjadi. Burung emu ni boleh lari dengan laju sampai 50 km per jam. Diorang pula pandai lari dalam kawanan kecil supaya susah nak target. Peluru banyak habis tapi burung tak mati. Lepas tu media pula bahan diorang sebab hantar tentera nak lawan burung emu tapi tak berjaya. Atas tekanan dari media, askar pun ditarik balik dengan rasa kecewa sebab operasi diorang gagal. Siapa sangka manusia pernah kalah perang dengan burung emu. Kalau benda ni jadi dekat Malaysia, agak-agak kita menang tak?